Pernah tak anda tengah dengar satu lagu, mungkin masa bahagian chorus yang tengah naik atau solo gitar yang betul-betul menusuk kalbu dan tiba-tiba tanpa sebab bulu rumah anda meremang? Hari ni jom kita bongkar sains di sebalik rasa seram sejuk yang best ni. Kita semua tahu perasaan ni kan? Mungkin satu nota vokal yang tiba-tiba melambung tinggi atau satu melodi yang entah macam mana betul-betul kena dengan jiwa. Dan masa tu juga kita rasa satu gelombang dari tulang belakang naik sampai ke kepala. Satu perasaan yang sangat unik. Tapi kan, yang peliknya, perasaan fizikal dia sebiji macam bila kita tengah sejuk atau takut. Fikirkan sekejap. Badan kita bagi reaksi yang sama untuk dua benda yang langsung tak sama. Satu, isyarat bahaya atau sejuk. Satu lagi, isyarat untuk sesuatu yang indah. Jadi macam mana satu tindak balas badan boleh wujud untuk dua tujuan yang sangat berlawanan? Baiklah, inilah pelan kita untuk rungkai misteri ni. Mula-mula, kita akan faham dulu asas refleks ni. Lepas tu, kita masuk bab muzik. Kemudian, kita akan scan apa yang berlaku dalam otak, kenapa ada orang rasa dan ada yang tak. Dan akhir sekali, kita akan sambungkan semua titik-titik ni. Jom! Okey, sebelum kita boleh faham kenapa muzik buat kita meremang, kita kena faham dulu kenapa kita meremang dari awal lagi. Kita kena undur ke belakang sikit, ke fungsi asal dia. Kalau nak guna istilah saintifik, benda ni dipanggil piloerection. Bunyi macam canggih, tapi konsep dia simple je. Bayangkan setiap helai bulu roma kat badan kita ni, ada satu otot yang super kecil kat pangkal dia. Nama otot ni, erector pili. Bila otot ni mengecut, dia akan tarik bulu roma tu jadi tegak. Dan bila bulu roma tu tegak, itulah yang hasilkan bintik-bintik kecil yang kita panggil meremang tu. Proses dia pula sangat direct. Katalah otak kita kesan ada ancaman, macam rasa sejuk, melampau atau bunyi yang mengejutkan. Serta-merta, otak akan hantar isyarat automatik melalui sistem saraf kita. Signal ni terus pergi ke otot-otot kecil tadi dan suruh dia kecut. Semua ni berlaku dalam sekelip mata, tanpa kita sedar atau kawal pun. Tapi untuk apa semua ni? Okey, untuk kita manusia moden, ia tak banyak fungsi sangat. Tapi cuba bayangkan nenek moyang kita yang jauh lebih berbulu. Untuk dorang, benda ni ada dua fungsi penting. Pertama, bulu yang tegak akan perangkap satu lapisan udara, macam penebat haba, untuk panaskan badan. Kedua, ia buat dorang nampak lebih besar dan garang depan pemangsa. Jadi untuk kita sekarang, ia macam satu feature lama yang dah tak diguna, tapi masih ada dalam sistem kita. Satu peninggalan evolusi. Baik, so kita dah faham fungsi asal meremang ni. Ia untuk survival. Logik, senang faham. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang buat kepala pening sikit. Inilah persoalan utamanya. Anda tengah duduk atas sofa, relax, tak ada harimau nak kejar, tak ada ribut salji. Kenapa pula otak kita nak aktifkan sistem lawan atau lari hanya sebab dengar satu harmoni yang sedap? Tak masuk akal kan? Cuba tengok perbezaan pencetus ni. Sebelah kiri, semua benda fizikal yang betul-betul boleh bagi ancaman. Sebelah kanan pula, cuma elemen seni yang abstrak. Bunyi yang disusun dengan cantik. Dua-dua ni langsung tak ada kaitan, tapi badan kita bertindak balas dengan cara yang sama. Ini sebenarnya satu petunjuk besar yang otak kita ni pandai. Dia dah pinjam satu sistem lama untuk satu tujuan yang baru. Dan, saintis ada nama khas untuk fenomena ni. Dia panggil frisson. Bunyi macam Perancis sikit kan? Ia bukan sekadar meremang biasa. Ia satu respons psikofisiologi. Maksudnya, ia gabungan antara apa yang berlaku dalam minda kita, psiko, dan apa yang badan kita buat, fisiologi. Okey, sekarang kita lupakan sekejap pasal kulit dan otot. Jawapan sebenar kepada misteri ni bukan ada kat badan kita, tapi ada kat dalam pusat kawalan kita, otak. Jom kita masuk ke dalam dan tengok apa yang sebenarnya berlaku. Kuncinya di sini ialah satu perkataan, dopamin. Anda mungkin pernah dengar. Inilah bahan kimia rasa seronok dalam otak kita. Benda yang sama otak kita lepaskan bila kita makan makanan sedap atau bila kita menang satu permainan. Dan bila kita dengar muzik yang betul-betul power. Secara literalnya, otak kita sedang memberi ganjaran kepada diri sendiri. Dan kena ingat, ini bukan kerja telinga kita semata-mata. Bila frisson ni berlaku, ia macam ada satu pesta besar dalam otak kita. Bahagian yang proses bunyi, pusat emosi kita dan sistem ganjaran dopamin tadi, semuanya bersembang dengan sangat aktif. Ia bukan lagi pengalaman mendengar, tapi ia pengalaman seluruh otak. Jadi, macam mana ia berlaku? Okey, mekanismenya macam ni. Fikirkan otak kita ni macam satu enjin ramalan. Ia sentiasa cuba meneka apa yang akan jadi seterusnya. Bila kita dengar lagu, otak kita tak duduk diam. Ia sentiasa meneka. Okey, lepas ni mesti note ni. Atau, sekejap lagi drum mesti masuk. Nah, frisson berlaku apabila lagu tu berjaya tipu jangkaan otak kita.
Tapi dengan cara yang sangat memuaskan. Bila ada perubahan harmoni yang kita tak sangka, atau seorang penyanyi tiba-tiba masuk dengan vokal yang lantang, otak kita yang dah jangka benda lain jadi terkejut. Wow, tak sangka pula jadi macam ni. Dan untuk sebab tertentu, otak kita suka kejutan yang indah ni. Jadi, sebagai ganjaran, ia lepaskan satu dos dopamin yang besar. Dan boom, itulah rasa seram sejuk yang kita alami. Sekarang mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa saya senang sangat meremang bila dengar lagu, tapi kawan saya relax je? Jawapannya mungkin ada pada perbezaan pendawaian otak kita masing-masing. Kajian dah tunjukkan bahawa orang yang mudah dapat frisson ni, struktur otak dia lain sikit. Bayangkan ada satu lebuh raya yang menghubungkan bahagian yang proses bunyi dengan pusat emosi dalam otak. Bagi orang-orang ni, lebuh raya mereka lebih tebal, lebih efisien. Jadi isyarat daripada muzik tu sampai ke pusat emosi dengan lebih laju dan lebih kuat. Dan ini bukan cakap kosong, datanya ada. Tengok graf ni, nampak tak perbezaan yang jelas antara kumpulan yang kurang rasa frisson dengan kumpulan yang kerap rasa. Sambungan otak mereka memang berbeza secara fizikal. Jadi, kalau anda tergolong dalam kumpulan yang mudah meremang, ia bukan sebab anda lebih emosional, tapi otak anda memang dibina untuk merasai muzik dengan lebih mendalam. Tapi, sudah tentulah, ia bukan pasal wiring otak semata-mata. Personaliti pun main peranan. Orang yang lebih terbuka untuk cuba pengalaman baru selalunya lebih kerap merasainya. Kalau anda ada latihan muzik, telinga anda mungkin lebih peka kepada kejutan-kejutan kecil dalam lagu. Dan ada juga faktor genetik. Setengah orang memang secara semula jadi perlukan rangsangan yang lebih kuat untuk meremang. Okey, kita dah ada semua kepingan puzzle. Sekarang, jom kita cantumkan semuanya sekali untuk dapatkan gambaran penuh yang jelas. Okey, satu salah faham yang biasa kita kena betulkan. Ramai orang ingat ini semua kerja adrenalin. Sebenarnya, tak berapa tepat. Pencetus langsung yang suruh bulu roma kita berdiri ialah satu bahan kimia lain, norepinefrin. Anggap ia macam satu panggilan terus dari saraf ke otot rambut. Okey, kau kecut sekarang. Adrenalin pula yang masuk dalam darah, ia lebih kepada macam pengumuman satu bandaraya. Okey, semua orang bersedia. Ia buat jantung kita berdegup kencang, tapi ia bukan yang bagi arahan spesifik pada bulu roma. Dan inilah rumusan lengkapnya. Sebelah kiri, laluan kelangsungan hidup. Ada ancaman fizikal, ia cetuskan sistem automatik badan kita guna norepinefrin, tujuannya untuk pertahanan diri. Sebelah kanan, laluan musikal. Ada kejutan estetik dalam lagu, ia cetuskan sistem ganjaran otak kita guna dopamin, tujuannya untuk keseronokan. Jadi kita ada dua laluan biologi yang sama sekali berbeza, yang secara kebetulan berakhir pada sensasi fizikal yang sama. Jadi, fikirkanlah sejenak. Apa maknanya semua ni tentang kita? Otak kita telah mengambil satu sistem amaran bahaya yang sangat primitif dan mengubah suainya menjadi satu sistem untuk meraihkan keindahan seni. Lain kali anda meremang bulu roma mendengar lagu kegemaran anda, ingatlah ini, anda sedang mengalami satu keajaiban evolusi. Ia adalah bukti yang menakjubkan bahawa kita sebagai manusia berevolusi bukan sahaja untuk terus hidup, tetapi untuk merasa hidup.